Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam simetri on top. Saya Farah Alina dan bersama rakan penyampai saya. Saya Muhammad Aliu Akmal dari Unit Kru TVPSS Simetri. Hari ini, tanggal 26 September 2025, kami bawakan liputan khas Majlis Penutupan Bulan Kemerdekaan yang berlangsung di Arena Gemilang di SMK Bandar Tasik Puteri. Berpegang pada tema Malaysia, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni, majlis ini bukan sekadar meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara, tetapi juga bertujuan menyemai semangat patriotisme, memupuk rasa cinta tanah air serta memperkukuh perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Kini saya bersama Puan Siti Nur Syahadah binti Rahmat, Pengetua SMK Bandar Tasik Puteri. Assalamualaikum Puan dan terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Waalaikumsalam. Yang pertama, soalan yang saya nak tanya, apa yang paling membanggakan Puan bila lihat murid-murid dalam sambutan hari ini? Okey, sebenarnya sambutan majlis penutup Bulan Kebangsaan pada hari ini sangat meriah dan mendapat sambutan yang sangat baik daripada seluruh warga SMK Bandar Tasik Puteri. Walau bagaimanapun sebenarnya saya berasa amat bangga dan kagum dengan bakat-bakat yang telah ditunjukkan oleh murid dan juga warga sekolah. Di sini saya dapat melihat sebenarnya murid-murid di sekolah ini sangat berbakat dan sangat berani untuk mengetengahkan bakat mereka, dan di sini kita boleh lihatlah
Sebenarnya murid-murid di sini ini dia berani dan mempunyai jati diri mereka sendiri untuk menunjukkan bakat-bakat mereka yang sangat luar biasa tadi. Tahniah saya ucapkan untuk semua anak-anak SMK Bandar Tasik Puteri. Kata-kata tu sangat menyayat hati. Yang kedua, bagaimana Puan lihat sambutan seperti ini dapat membantu bentuk jati diri pelajar? Okey, yang pertama saya dapat lihat murid-murid ini begitu bersungguh-sungguh, okey, menunjukkan bakat mereka. Mereka juga bersungguh-sungguh bekerjasama dan berkorban. Saya pasti mereka berkorban banyak perkara, berkorban wang, berkorban masa untuk memastikan apa yang mereka rancang berjalan dengan lancar pada hari ini. Di situ saya lihat jati diri mereka lah, yang mana mereka mempunyai wawasan, mereka bermatlamat, masuk bertanding, nak menang. Di situ saya dapat melihat kejituan, okey, mempunyai wawasan lah, okey, dan mereka all out untuk memastikan apa yang dipersembahkan itu memang sesuatu yang hebat dan luar biasa. Jadi di situ boleh membantu murid untuk membina jati diri yang lebih bagus lagi lah. Begitu juga dengan guru-guru. Guru-guru pun masuk bertanding juga, menunjukkan bakat juga. Jadi secara keseluruhan dari satu segi dapat membantu membina jati diri untuk murid dan juga seluruh warga SMK Bandar Tasik Puteri. Dan saya amat berharap program-program seperti ini akan diteruskan di masa akan datang. Okay. Terima kasih atas kata-kata yang sungguh menghayat hati. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama kami. Okey, tahniah juga. Bagi murid pula, penyertaan dalam pertandingan sepanjang bulan ini memberi pengalaman berharga, membina keyakinan, bakat dan semangat patriotik. Mari kita ikuti perkongsian daripada Ketua PSS. Bersama saya sekarang ialah saudari Puteri Imelda dari kelas 5H. Saya Ketua Pengawas Pusat Suba bagi tahun 2025. Saya ada satu soalan sahaja, tak lamakan lama. Soalan dia, sebagai Ketua PSS, macam mana rasa tengok semua orang bagi kerjasama dalam program ni? Saya rasa sangat gembira sebab semua orang bagi kerjasama dengan baik dan Alhamdulillah program hari ini berjalan dengan lancar. Bagi saya hari ini hari sangat meriah dan kita boleh nampak guru dan murid sangat bekerjasama dalam program hari ini. Itu saja bagi saya. Okay. Terima kasih atas jawapannya. Sama-sama. Majlis penutupan Bulan Kemerdekaan 2025 ini bukan sahaja berjaya menyemarakkan semangat cinta akan negara, malah mengeratkan silaturahim warga sekolah sekaligus menzahirkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Dengan itu berakhirlah liputan khas kami. Saya Muhammad Alwi Akmal Dan saya Farah Alina dari unit Budi PSS Simetri. Simetri on top. Terima kasih dan jumpa lagi.